Bab yang keenam, buku bertemu janji Allah, pemimpin di dunia dan pemimpin di akhirat. Pemimpin yang hendak dituruti dan dipatuhi ialah pemimpin yang patuh kepada kehendak Al-Quran. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari kiamat juga disebut sebagai Yaumud Du'a, iaitu hari menyeru, yang dimasukkan dengan doa atau doa. Di sini bukanlah menyeru untuk berdakwah, kerana keperluan dakwah itu hanya di dunia. Seruan seumpama itu diperlukan bagi mengingatkan manusia kepada tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat tidak ada lagi keperluan dakwah. Sebaliknya akhirat hanyalah pembalasan atau hari menuai hasil amalan. Yang dimaksudkan dengan hari seruan ataupun hari memanggil ataupun melaung kepada ahli neraka ialah takri, iaitu mengejek ataupun mengembalikan paku buah keras. Kerana semasa di dunia, golongan kufar itu sentiasa menyindir ataupun memperli dengan kata-kata yang mengguris hati. Sedang mereka mengata orang-orang yang berusaha meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai-bagai gelaran. Mereka disebutkan sebagai jumud, golongan ekstrim, golongan yang mengajak kepada kemunduran dan berbagai-bagai lagi. Perangai buruk golongan mujrimin itu digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, iaitu golongan mujrimun, adalah mereka dahulunya mentertawakan orang-orang beriman, dan apabila orang-orang yang lalu di hadapan mereka golongan mujrimun saling mengedip-ngedipkan mata, dan apabila orang mujrimun itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Surah Al-Mutaffifin ayat 29 hingga ayat ke-32. Ibarat pusingan roda, akhirnya tiba giliran bagi orang-orang yang beriman mentertawakan golongan kufar. Apabila orang-orang kufar itu dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim menjadi penjaga bagi orang-orang mukmin. Maka pada hari itu, yakni hari kiamat, orang-orang yang beriman mentertawakan, yakni mengejek orang-orang yang kafir. Mereka orang-orang yang beriman bersenang lenang duduk di dewan-dewan singgasana syurga sambil memandang orang-orang kafir di dalam neraka. Sesungguhnya orang-orang kafir diberi ganjaran neraka terhadap apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Mutaffifin ayat 33 hingga 36. Mengejek dan mentertawakan orang lain adalah suatu kejahatan. Sifat keji itu lahir daripada peribadi yang suka tepikan orang, seronok melihat kesalahan dan kekurangan orang lain, sedangkan kelemahan diri tidak dihiraukan. Orang yang diejek ataupun ditertawakan itu hatinya tersinggung dan perasaannya terhiris. Namun orang-orang yang beriman sentiasa bersabar menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan golongan kufar dan munafik itu tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu saja. Sebaliknya, apabila golongan mujrimin dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan orang-orang mukmin menerima apa yang telah dijanjikan oleh Allah, iaitu balasan syurga, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan orang-orang mukmin yang menjadi ahli syurga mengambil giliran mengejek ahli neraka. Ejekan dan tawa ahli syurga menambahkan lagi pedih hati orang-orang kufar yang sedang terseksa di dalam neraka. Mereka terpaksa menelan sahaja segala ejekan orang-orang mukmin di dalam syurga sebagai balasan daripada perbuatan mereka semasa di dunia dahulu. Penghuni syurga seolah-olah berkata, "Wahai penghuni neraka, di dunia dahulu engkau ejek dan tertawakan kami.
Sekarang sampai giliran kami pula mentertawakan engkau. Sekarang rasalah ganjaran yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada engkau. Yaumud Du'a bukan saja menggambarkan seruan ataupun laungan ahli syurga kepada ahli neraka, tetapi berlaku juga seruan ataupun rayuan ahli neraka kepada ahli syurga. Mereka mengharapkan suatu pertolongan. Rayuan itu digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, dan penghuni neraka merayu penghuni syurga, limpahkanlah kepada kami seteguk air ataupun makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Maka penghuni syurga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kedua-duanya itu atas orang-orang kafir. Surah Al-A'raf ayat ke-50. Selain daripada seruan ahli neraka kepada ahli syurga, Yaumud Du'a juga dikenali sebagai seruan manusia kepada pemimpin-pemimpin, yakni imam mereka. Manusia di akhirat terpaksa mengikut pemimpin yang mereka puja atau yang mereka taati dahulu. Sekiranya mereka menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia, maka di akhirat pasti akan berada dalam saf yang dipimpin oleh baginda. Kalau manusia mentaati pemimpin yang menyimpang daripada ajaran Allah atau menjadi pengikut setia kepada iblis dan segala perbuatannya yang berlandaskan nafsu syahwat, maka mereka diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya berada di belakang pemimpin yang sesat ataupun iblis laknatullah itu. Dalam hal memilih pemimpin, Islam menetapkan garis panduan dengan jelas. Oleh kerana Al-Quran itu adalah panduan dan peraturan, maka pemimpin yang hendak dituruti dan dipatuhi ialah pemimpin yang patuh kepada kehendak Al-Quran yang memimpin ke arah ketakwaan. Orang-orang yang beriman tidak wajar memilih pemimpin semata-mata. Mereka ada pangkat, kekayaan dan juga kekuasaan. Dengan harta, pangkat dan kekuasaan belum pasti pemimpin itu layak dituruti, kerana belum pasti mereka dapat membawa pengikutnya kepada keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menjadi pemimpin biarlah orang yang tahu halal dan haram, dosa dan pahala. Tegasnya pemimpin itu mestilah berkiang celik Al-Quran, supaya bukan saja pemimpin itu bertakwa, tetapi menjadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermaksud, wahai Tuhan, jadikanlah kami imam, yakni pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Furqan ayat ke-74. Selain itu, janganlah pula orang-orang yang beriman menjadi pengikut kepada pemimpin yang tidak menghiraukan halal dan haram. Sesungguhnya pemimpin yang demikian itu adalah melampaui batas-batas Allah ataupun taghut. Janganlah di akhirat kelak orang-orang yang tergolong dalam kalangan cerdik agama tetapi berada dalam barisan yang menuju ke neraka, iaitu di bawah pemimpin manusia yang bersifat taghut. Sesungguhnya akan diseru manusia di akhirat kelak supaya mengikuti di belakang pemimpin-pemimpin yang mereka taati. Justru itu, janganlah sampai tersalah memilih pemimpin, kerana pemimpin itu mempunyai tanggungjawab bukan saja di dunia tapi juga menjadi pemimpin di akhirat. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.